Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang menghampiri tengah hari dah kawan-kawan. Kita ada dekat kawasan kongsi Seman. Ini gaya mutu Seman untuk mengejar skema-skema darat ni. Pemburuan skema-skema darat. Unit-unit militan Daesh. Kelompok skema angin pemburuan. Kita buatlah pemburuan sikit. Dia kata buru kan lagi tu, yang curi-curikan baju apa benda ni. Yang Saleh ni, siapa yang ada dekat luar sana ni, tolong bawa sikit untuk proses siasatan Saleh ni kan, pasal barang-barang tu, pasal kira rompok tu 70,000 niaga kat kedai atau benda. Bukan kat lepas hilir lah. Ada satu tempat tu dia dengan Mitoto kan 70,000. InsyaAllah dia khabar dia berniaga kat ni. Apa benda yang dia cakap dengan mak aku tak faham. Itu masalah dia kan. Itu masalah aku. Kenapa kena curi? Itu dia kata pada aku. Yang rakan-rakan luar sana tu unit-unit kongsi kan. Unit-unit kongsi keterangan cahaya matahari ni. Tolong bawa dia untuk proses tu. Adaptation. Ginjal tu. Kita kena jual tu. Bawa dia untuk pemeriksaan dulu. Oleh polis tu keluarkan orang 13 tu, 15 tu. Proses tu untuk kita jalani pemeriksaan. Identification. Sebab banyak tu hewan-hewan ternakan, perbintangan dia orang ni, dia kencingnya. Yang grup ni tak balik pagi ni. Okey, tolong sikit yang luar-luar sana. Kasih keterangan saya matahari. Okey, tolong bantu saya sikit kawan-kawan. Bawa dia pergi untuk pemeriksaan tu lah. Balai polis ambil dulu, buat keluar warrant dulu. Ni Aminatul Mardiah, yang lawyer tu, magistrate, puan magistrate. Tu tak dapat bawa lagi tu. Macam mana ni Salahuddin dengan Azmi ni pasal nak bini ni, sampai sekarang tak jumpa tau. Tak jumpa. Tak tahu kat mana. Dia ada sistem skema politik dia, apa benda, skema campur politik dia. Dia apa macam-macam lah. Dia skema angin ni, dia trust. Dia skema angin, dia unit dia skema darat.